Hai, selamat datang ke topik 2 iaitu topik tujuan perniagaan. Di dalam topik 2 ini kita menceritakan berkenaan dengan tujuan perniagaan itu sendiri. Setiap perniagaan mempunyai dua tujuan yang utama. Yang pertama adalah tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua iaitu tujuan bagi mendapatkan manfaat kepada komuniti. Kita menerangkan tentang tujuan yang pertama iaitu tujuan mendapatkan keuntungan. Seperti semua orang tahu, contoh-contoh perniagaan berlandaskan keuntungan adalah kedai makan, shopping kompleks, syarikat-syarikat yang berkenaan. Setiap aktiviti dalam syarikat ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan lalu menjana ekonomi di Malaysia. Tujuan yang kedua iaitu tujuan untuk komuniti. Terdapat syarikat yang dikatakan social enterprise iaitu syarikat-syarikat sosial yang dikatakan menjalankan aktiviti tersebut hanya untuk tujuan community service. Di mana terdapat NGO seperti contoh saya ambil yayasan, persatuan dan juga syarikat-syarikat komuniti. Tujuan mereka menzahirkan perniagaan tersebut adalah untuk pembangunan masyarakat dan komuniti, iaitu sebagai contoh Yayasan Petronas, di mana Yayasan Petronas ditubuhkan untuk mengabdikan pembelajaran pada pelajar di seluruh Malaysia. Yayasan Khazanah pula menjanjikan peluang-peluang pekerjaan dan latihan bagi rakyat di Malaysia. Jadi, sampai situ saja topik kita, iaitu topik tujuan perniagaan. Selepas ini, kita akan sambung ke topik 3, iaitu topik bentuk pemilikan perniagaan. Stay tune. Assalamualaikum.